So, masih bawa reading glass ni pergi ke mana-mana. Bila kita nak baca, kita pakai, kemudian kita simpan. Pakai balik, simpan balik. So, sampai bila nak jadi macam ni? So, bila kita dah masuk umur 40-an ni, masalah mata bukan lagi sekadar rabun jauh sahaja. Tetapi ada masalah rabun dekat, rabun jauh. Serta bila kita nak tukar fokus kita daripada jauh ke dekat pun akan jadi semakin perlahan. So, bayangkan, bila kita nak baca Quran, nak tengok telefon, nak tengok orang dekat depan, ataupun bila kita nak naik turun tangga, semua ni dia memerlukan cara fokus mata yang berbeza. Jadi, multifocal lens memang direka khas untuk fokus jarak jauh, jarak sederhana ataupun pertengahan dan juga jarak dekat dalam satu jenis cermin mata sahaja. Tak perlu lagi nak tukar-tukar cermin mata ataupun tak perlu lagi nak cari reading glass bila kita nak membaca. Tapi, kena ingat, multifocal ni hanya akan selesa kalau discretion atau power yang kita bagi tu tepat, penggunaan bingkai yang sesuai dan juga adaptation period dibuat dengan cara yang betul. Sebab multifocal ni dia bukan hanya ada satu jenis sahaja, ada banyak. Sebab ada multifocal yang sesuai untuk kita baca lama-lama, ada yang sesuai untuk memandu, travel jauh dan juga yang banyak buat kerja komputer pun ada yang sesuai. So kalaulah jenis lens tu dia tak match dengan lifestyle dan keperluan, itu yang akan buatkan mata kita cepat penat, rasa sakit kepala, rasa silau dan kerja jadi tak produktif. Lagi-lagi dekat bulan Ramadan ni, lagilah kita kena berjaga-jaga sebab bila badan kita kurang air, kita akan rasa lebih rasa tak selesa. Jadi, kalau korang ada keluarga ataupun kawan-kawan yang hampir berumur 40-an dan ke atas ni, korang boleh share video ni supaya mereka tahu multifocal ni boleh selesa, boleh kita pakai jika kita dapatkan prescription dan juga power ataupun yang betul dan tepat. Okay? So, jemput datang ke Astana Optometri dan buat temu janji dengan optometris kami.